Ayah, masak apa tu? Untuk hari ni saya nak masak chicken popcorn sweet sour. Kita gaulkan ayam yang kita goreng crispy dengan sos masam manis tu memang sedap. So memula kita panaskan minyak. Kita gorengkan ayam yang dipotong kecil bersama tepung ayam. Kita gorengkan sampai dia rangup. Lepas tu kita boleh angkat dan toastkan. Panaskan minyak, kita tumiskan bawang putih, irisan halia dan cili padi. Tumiskan sampai kekuningan. Masukkan tomato, cili merah dan cili hijau. Tumiskan sekejap, lepas tu kita boleh masukkan sos tiram, sos tomato, sos cili, sedikit cuka. Pancurkan tepung jagung dengan air. Kita tuangkan ke dalam pan, kita masukkan bawang holland, gaulkan sebati. Kalau pekat kita boleh masukkan sedikit air, boleh perasakan dengan sedikit gula. Kita sambung masak sampai ia pekat dan sebati. Masukkan ayam kita goreng tadi. Gaulkan ayam sampai ia sebati elok dengan sos. Bila rasa semua dah balance, makanan siap untuk dihidangkan. Sialah menu kita hari ni, chicken popcorn sweet sour. Tengok pun dah mengeliurkan, belum makan lagi. Resepi pun mudah dan ringkas je. Jom makan.